Sekarang ni proses membuat urap sekentut. Tengok dulu. Tengok dulu. Ah, tu dia. Apa tu? Apa bahannya apa tu? Kelapa. Bahannya bawang merah, bawang putih, ikan bilis, garam, Ajinomoto, belacan sedikit. Tempe tak ada? Tempe ada, cuma tadi tak cukup lah. Tempe nak kena busuk ke tak? Tak payah, ini tempe biasa, tempe yang sehat. Jadi dibuat macam repak pisang ya. Ni dengan daun pisang. Lepas guntingnya lupa. Lepas tu dikukus nanti. Ini sesuai untuk mereka yang ada masalah darah tinggi. Sebagai herba, makanlah jadikanlah makananmu sebagai ubatmu dan ubatmu sebagai makananmu. Nah, dibuat macam ni ya. Cetapai ni ya. Kita kukuskan nanti. Oh, tu dia dah banyak. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini betul-betul nak makan kembrut ni. Ini patutnya tempenya 2, ini cuma 1. Tak apa, yang penting daunnya tu banyak. Kan tujuan kita tadi untuk perawatan. Dia sekentutnya apa ni, urap sekentut sedang dikukus. Banyak ni, betul-betul nak makan sekentut nampaknya. Jadi sekentut yang kita dah kukus itu rupa dia macam ni lah. Urap ya, herba ni. Boleh carilah kat mana-mana Google ke apa ke. Kelebihan daun sekentut, banyak kelebihan dia. Makan bersama apa? Nasi. Okey. Cubalah daun sekentut.